Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Syazwan Sahal. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sinilah tempatnya di mana waktu seakan berhenti sebentar. Bunyi deru angin celah pepohon disulami dengan suasana kampung yang masih kekal utuh dengan adat dan budayanya. Jalan kecil ini, pokok-pokok ini bukanlah sekadar pemandangan, tapi saksi bisu kepada 1001 cerita orang-orang lama yang hidup berkasih sayang. Kampung kita, kebanggaan kita, tempat jatuhnya kasih, tempat bertautnya rindu. Di sini, setiap hembusan bayu membawa kabar tentang damai. Tidak perlu keriuhan kota untuk merasa bahagia. Cukup dengan deritan pohon kelapa dan kedamaian kampung yang setia menanti kepulangan kita. Hai semua, ini rumah matuk saya. Kalau korang tengok dinding dia buat daripada apa ni tengok dinding dia, atapnya dibuat daripada daun apa ni, daun nipah. Jatuh dia tu daripada lingkup kan tinggi. Lepas tu dia telak daripada tindih batu tu jatuh tu. Ni bukan pendek jauh jadi kan. Dah ada pelak ni. Sebab tu saya cakap bumbung rumah ni pakai daun nipah. Malam-malam lawa lah kan. Cantik. Matuk saya rajin geng. Tengok. Saya buat asam keping. Asam keping ni dia terkenal dekat Perak geng. Dan dia juga boleh hilangkan bau hanyir untuk ikan dan juga daging. Ya. Makan nasi. Dah makan tu. Mak tu saya ajak makan nasi. Tapi saya dah makan tadi. Okay. Yo. Assalamualaikum. Kerepek tak ada anak buah ni. Kerepek pisang tanu. Kononnya nak buat dah. Ada 2 biji pisang tu. Tak ada nak buat. Okay, ini tuan rumah Tuan rumah. Dia suka je kalau. Tuan rumah malu sikit. Wah, ni pandai-pandai minum air sirap ais sedap Okay, ada goreng pisang, ada bubur ikan. Ada apa? Ini dah, boleh cabar ni. Minum dulu, bismillah. So, ni aku pergi area belakang rumah. Kalau korang nampak dekat sini, ni rumah lama lah. Rumah ni dulu pernah tidur belakang ni, tapi sekarang ni belakang ni dah tak ada dah, tinggal depan je. So, ni area belakang. Mana tak pernah tengok pokok manggis kan? Ni lah pokok manggis. Buah dia, dia belum masak lagi, hijau lagi. Belakang ni, dulu belakang ni ada jalan pergi ke sungai belakang. Tapi sekarang ni pokok-pokok semua dah makin tinggi. Tak ada geng. Ada perigi. Agak-agak ada jual tak? Ada pokok pisang lah.
Ada pisang geng. Biasa buah pisang ni selalu monyet makan. Best. Ini area belakang rumah atuk saya. Dulu masa kita orang kecil-kecil memang kita orang ini lah tempat dia. Kita orang lepak belakang. Main dekat belakang. Ni pokok manggis. Kita orang selalu panjat pokok manggis ni, ambil manggis. Banyak nyamuk lah geng. Darah saya manis ke ni? Nyamuk banyak ni. So inilah suasana di halaman belakang rumah atuk saya. Korang tengok sendiri. Kalau belakang tu tak semak, saya memang dah tunjuk korang anak sungai kat belakang rumah atuk saya ni. Ini toilet lama. Kalau rumah orang dulu, kebiasaan orang dulu, toilet semua dekat luar. Toilet mandi, toilet air besar, semua dekat luar geng. Zaman sekarang semua toilet kat dalam rumah dah. Ini ada tepi. Matuk saya dekat sana. Okay korang, thank you mana yang dah subscribe channel saya. InsyaAllah lepas ni saya akan sharekan lagi konten-konten yang menarik yang bermanfaat untuk semua. Sebelum tu, korang layan dulu video ni. Rumah bukan sekadar kayu dan atap. Ia adalah tempat di mana hati menemui damai setelah lelah berkelana. Terima kasih kerana sentiasa sudi menjadi pelabuhan terakhir untuk setiap rindu yang singgah. Biarlah zaman terus berubah, jangan jati diri yang makin pudar. Kampung itu tempat kita bermula dan di sinilah tempat kita pulang. Biarkan suasana ini terus hidup dalam ingatan selagi nadi masih bernyawa. Indahnya warisan, damainya kampung halaman. Syazwan Sahal on the track, level up ni hari-hari. Content fresh, tak ada back, laju potong Ferrari. Yeah, from KL the movement's real, buat dorang terpegun. Every single upload, the algorithms begun. Mencipta the future, breaking all the barriers. Digital impact, tak ada siapa can be my challengers. Syazwan Sahal, the name that's making history. Yeah.